Okay, baik. Video kali ini kita nak tahu macam mana kita nak setting ataupun kita nak tukar apa chart yang kita nak ataupun apa yang maklumat kita nak. Okey. Ini contoh sini. Ini filter tahu dan tingkatan. Jadi cikgu boleh tukar kalau cikgu nak filter yang lain, contoh agama. Okay. Agama tak ada bawah ni kan. Jadi kita cikgu boleh pilih nak letak agama ke atas ke ataupun warga negara ke atas ke, itu kalau pada cikgu. Okay, ini contoh. Ini yang ni semua header yang ada dalam Google Sheet yang kita masukkan tadi. Okey. Contoh jantina kita nak dah ada. Apa lagi? Contoh kita nak kat sini nama guru kelas. Okey, kita boleh tekan ke sini bagi dia cari dulu. Okey, bila dah ada kawan macam ni, kita boleh tekan. Tengok. Sini semua adalah senarai nama guru kelas. Okey, ni guru kelas semua. Kita back kepada tahun dan tingkatan. Tahun ataupun tingkatan. Okey, seterusnya dekat sini cikgu tak nak ni, cikgu tak nak senarai nama kelas dengan tahun. Okay, cikgu nak tukar. Okay, ni tahun. Ni tahun dekat kolom 1, kolom 1 dan kolom 2 adalah kelas. Dan ya, jumlah ni adalah kat sini. Ini metrik. Ini auto. Okay, jumlah ni auto. Okay, contoh cikgu tak nak letak kelas, kita tahun dan juga nama murid. Katakanlah ataupun tahun dan juga agama. Ya, agama. Maka dia jadi macam ni. Okay, jadi dalam prasekolah ada dua, satu Islam dan satu lagi Kristian. Okay, tahun dua pun sama, Islam, Kristian. Okay, yang mana ada Hindu dia akan masuk kat sini lah. Okay, ni automatic. Jadi kita tak perlu sorting satu-satu. Okay, ataupun nak cikgu tak nak cikgu tak nak kelas, cikgu nak jantina. Okay, lelaki, perempuan. Lelaki berapa, prasekolah, perempuan berapa. So, cikgu nak tambah kat sini. Okay, saya nak kelas dan jantina sekali. Okay, kelas sekali, kelas. Atau tahun. Tahun dan kelas. Nama kelas. Okay, ini boleh sort naik atas. Okay, dah dapat. Ni kalau nak bagi dia center ataupun nak bagi dia auto fit table, double klik kat sini. Okay, dah pergi tengah-tengah ni, tengah-tengah line, double klik. Okay, kalau macam ni. Jadi tak perlu nak main tarik ke sana, tarik ke sini. Okay, double klik je. Okay, jadi prasekolah ada Brenda, ada lelaki 13 orang. Atau masa itu kita prasekolah, Brenda, perempuan 12 orang. So daripada macam ni, kita nak sort. Sebab yang ni sort yang pertama tahun dan sort yang kedua lelaki ataupun jantina. Jadi kita nak sort yang kedua ni adalah kelas. Okay, sort kelas secara menaik. Okay, daripada A sampai Z. Okay, jadi macam ni. Prasekolah Brenda, lelaki perempuan berapa. Ezora lelaki perempuan berapa, macam tu. Okay, seterusnya dekat sini sama juga. Cikgu tak nak senarai maklumat murid. Cikgu nak tambah kepada kaum. Contoh kaum. Kaum. Sebab ini header semua ada dalam sheet. Jadi kalau dalam Google Sheet ada header yang ni, kita boleh tarik je. Okay, kaum. Okay, tengok macam ni. Kita double klik. Okay, terus macam ni. Ataupun kalau dia tak boleh dia baca kan, cikgu pergi dekat style. Cikgu pilih wrap text. Ni wrap text. Jadi macam ni. Se-A atau Se-A Dayak. Okey. Si Dayak. Dayak laut dia. Ataupun kalau cikgu tak nak wrap text, sebab nanti dia akan mengganggu kita punya size tinggi kolom dia. Atau cikgu padam and then cikgu tarik dia sikit-sikit. Bagi dia ngam-ngam masuk. Okey, macam tu. Okey, kalau tambah lagi kaum ada agama pula.
agama. Jadi kita boleh tambah kat sini je. Okay, agama cikgu nak letak selepas nama. Tarik agama selepas nama. Okay, jadi macam ni. Kita double klik. Okay, dah. Macam mana ni? Okay, nama, agama, tahun, kelas dan juga kaum. Okay. Jadi ni terpulang pada cikgu. Cikgu nak tambah apa-apa. Macam Tina ke, ataupun nak tambah apa lagi. Negara asal, macam-macam dia. Yang ni terpulang balik. Yang ni dekat kita punya header kat sini. Okay, header kat sini. Okay, header 1. Pastikan header berada di baris 1. Contoh, cikgu nak tambah kat hujung sekali. Sebab dekat depan ni tak boleh ganggu. Sebab kalau dia ganggu, dia akan mengganggu kita punya dashboard nanti. Okay, dekat hujung sekali, per kapita. Yang ni saya tambah per kapita. Jadi saya buat formula. Array formula. Yang ni dalam kurungan. Lepas tu bracket yang macam ni. Okay, macam ni senang sikit nak tengok. Per kapita sebagai dia punya tajuk dia. If lane, yang ni indirect. Yang ni semua saya guna ChatGPT je. Saya just bagi tahu. Okey, pendapatan pertama, pendapatan penjaga 1. Pendapatan penjaga 1. Pendapatan penjaga 1. Okey. Kolom AO. Okey, jadi cikgu buka ChatGPT. Kemudian pergi kat new chat. Okey. Pada kolom AO ada pendapatan pertama. Okey, manakala kolom. Ini kolom ni saya eja lah macam mana supaya nanti ChatGPT pun tahu apa maksud kolom tu. Okey, pendapatan kedua pula. Kolom AZ. Kolom pendapatan kedua ialah AZ. Dan kita tengok dia punya kita panggil tanggungan. Okay, tanggungan pada kolom AR. Okay. Tanggungan pada kolom AR. Okay. Buatkan formula untuk kira per kapita bagi sebuah kelompok, bagi satu keluarga. Untuk saya masukkan ke dalam Google Sheet. Okay, pastikan nama header ialah per kapita. Okay, enter. Okay, ni bagi dia baca dulu. Kolom AO adalah pendapatan pertama, manakala kolom pendapatan kedua AZ turunkan pada kolom AR. Okay, ni formula dia. Pendapatan 1 tambah pendapatan 2 bahagi dengan tanggungan, dapat per kapita. Jadi ni adalah if row dan juga dia guna lin. Okay, kalau nak pastikan kita punya formula kita dia tak mengganggu ataupun dia kebal bila masuk kepada kalau contoh kita buat Google Form, contoh data dah ada, kita nak pastikan formula tu baca pada baris 2 sahaja. So bila data Google Form dia akan masuk, formula automatik dia akan berubah kepada baris 3 sebab data masuk kepada baris 2. Jadi kita nak bagi dia kebal, kita masukkan indirect. Okay, masukkan indirect ke dalam formula tadi. Supaya kita bagi dia formula yang kebal lah.
Okay, so kita copy sahaja. Copy. Kemudian kita paste dekat ujung sekali. Dekat ujung sekali. Dekat kita. Okay, tekan kat sini. Ctrl A bagi dia highlight semua, padam. Dan Ctrl V. Okay, tengok. Pastikan betul. Okay, per capita. Contoh, kita masuk pendapatan pertama. Contoh, kita masuk data. Bagi saya data satu. Okay, contoh. Kita masuk 2,000. Okay, 2,000 dan juga pendapatan yang kedua kita masuk 2,000 juga. 4,000. Lepas tu tanggungan dia. Tanggungan dah ada 2. Okay, jadi berapa dia dapat? 2,000, betul lah. Okay, 2 sepat 2,000 tambah 2,000, 4,000. 4,000 tanggungan bagi 2 adalah 2,000, betul. Okay, so jadi per capita kita boleh masuk dalam kita punya Google, kita punya dashboard. Okay, kita punya dashboard. Okay, kita nak tambah dekat ujung sini per capita, supaya nanti guru data ataupun guru susu lah, susu ataupun nak minta bantuan murid ataupun RMT dan macam-macam lagi. So senang, kita tengok dashboard ni sahaja, tu akan dapat per capita. Tapi pastikan dashboard cikgu tak kongsi link kepada orang luar lah, sebab akan nampak per capita tu kan. So itu adalah rahsia bagi murid lah. So kita nampak per capita. So contoh kalau tak ada kat sini, kalau tak ada kat sini per capita, contoh saya tengok per capita tak ada. Cikgu pergi dekat source, resource. Edit data source. Dan cikgu cari dekat sini. Ini data sheet yang kita masuk tadi. Edit. Dan kemudian pergi edit connection. Kemudian kita tekan reconnect. Supaya data, sebab tadi header kosong kan. Bila header kosong, dan Local Studio dia takkan baca yang header dia kosong. Contoh header ada tapi maklumat dia tak ada. Jadi Local Studio takkan baca. Jadi bila dah masuk data baru, akan so kita kena update sekali lagi ataupun kita kena reconnect sekali lagi. Apply. Pastikan ada per capita. Mana per capita? Dah masukkan per capita. Tekan done. Tekan close. Semak kat sini data, add dimension. Tengok per capita. Dah ada. Per capita dah ada. So dah keluar 2,000. Baik cikgu, kalau ada apa-apa boleh terus direct dengan saya dan boleh PM saya.